Ini laman yang kita orang buat tu hari ni. Aku rasa kalau aku post video ni mesti ramai yang marah aku. Sebab hari ni rumput yang secantik ini aku nak tukar kepada artificial grass. Tapi kenapa nak tukar? Ada 2-3 sebab lah kenapa tuan rumah minta kita orang tukarkan kepada artificial grass. Yang pertama, tempat ni sebenarnya tak rata. Tempat ni macam berbukit. Berbukit dia bukan rendah tau, 5-6 inci juga tinggi dia. Yang ni kita orang dah ratakan sikit tau. 2 tong loro kita orang kena buang semua rumput-rumput yang ada. Lepas tu lagi satu, tuan rumah ni dah penat dah nak maintenance. Sebab itulah dia nak cuba artificial grass pula. Tapi sebenarnya tak kisah pun tukar ke artificial grass ni. Sebab nanti kalau dah bosan dengan artificial grass, lepas 6-7 tahun macam tu boleh je tukar ke rumput hidup balik. Dekat area sini pula banyak tau pebblestone. Tapi disebabkan lama sangat, dia dah berkulat, dia dah tak cantik sangat. So tuan rumah minta kita orang cucikan balik pebblestone ni semua. So kita orang masukkan dalam kereta sorong dulu, lepas tu hantar pergi dobi. Untuk area bawah pokok Eugenia ni pula, sebelum ni ada juga pebblestone. Tapi yang ni kita orang tak cuci, kita orang terus tukar ke batu chipping. So kalau dah tukar batu chipping ni, dia dah nampak lagi fresh, lagi baru. Tapi kat bawah chipping tu ada weed mat, so tak adalah rumput liar naik nanti. Lepas tu akhir sekali barulah kita orang masuk ke artificial grass. So lepas siap je rumah ni, macam ni lah dia punya hasil.